Hai semua dan selamat kembali. Untuk kali ini, kita nak selami dua konsep yang nampak mudah tapi sebenarnya sangat penting dalam dunia sejarah. Kita akan tengok macam mana sejarawan guna konsep masa dan ruang untuk faham dan susun semua cerita dari masa lampau. Pernah tak anda rasa yang sejarah ni macam sebuah lautan yang luas sangat? Penuh dengan macam-macam peristiwa, nama, tarikh, sampaikan kita pun tak tahu nak mula dari mana. Rasa macam boleh lemas kan? Jadi, macam mana kita nak terokai lautan ni? Jangan risau. Macam seorang kelasi kapal yang handal, setiap sejarawan ada satu kit alatan asas. Kit inilah yang jadi penyelamat. Ia bantu kita semua untuk berlayar dalam lautan sejarah, susun balik semua maklumat yang berterabur dan fahamkan cerita yang tersirat. Okey, jom kita buka kit ni dan tengok alat yang pertama. Boleh kata ini alat paling penting untuk tentukan arah tuju kita, iaitu kompas masa. Asas kepada kompas masa ni ialah kronologi. Bunyi macam teknikal sikit kan? Tapi, senang cerita, ia cuma cara kita susun semua peristiwa ikut urutan masa ia berlaku. Dari yang paling lama sampailah yang paling baru. Kalau tak ada kronologi ni, habislah. Sejarah akan jadi tunggang langgang. Dan cara paling senang nak nampak kronologi ni adalah dengan guna garis masa. Tengok ni. Ia susun semua benda dalam satu barisan yang lurus, kemas je. Kenapa ini penting? Sebab dari sinilah kita boleh nampak kaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Oh, sebab benda ni jadi, maka benda yang tu pula berlaku. Nampak tak? Untuk bina garis masa ni, kita ada dua ukuran utama. Pertama, sebelum Masihi atau SM, yang merujuk kepada zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Dan kedua, Masihi atau M, yang bermula dari tarikh kelahiran baginda. Ini dah jadi macam satu standard tau, supaya semua orang di seluruh dunia guna bahasa masa yang sama dan tak keliru. Selain tu, untuk kaji tempoh masa yang panjang gila, sejarawan pecahkan ia kepada unit yang lebih kecil. Kita ada dekad untuk setiap 10 tahun, lepas tu abad untuk 100 tahun, dan yang paling besar, alaf untuk 1000 tahun. Ini sangat membantu untuk kita nampak corak perubahan yang besar dalam sejarah. Okey, kompas masa dah settle. Sekarang kita tengok pula alat kedua dalam kit kita ni. Kita panggil ia peta ruang. Bila sebut ruang dalam sejarah, jangan fikir pasal peta atau lokasi geografi je tahu. Ruang kat sini lebih kepada cara sejarawan pecahkan lautan sejarah yang luas tadi kepada pulau-pulau kajian yang lebih kecil. Jadi kita boleh fokus pada satu-satu tema. Barulah kerja kita lebih teratur dan tak serabun. Jadi, apa pulau-pulau atau tema ni? Selalunya, kita akan tengok dari segi politik. Contohnya pasal pemerintahan dan kuasa. Lepas tu kita ada ekonomi, macam mana orang dulu berniaga dan cari makan. Dan juga sosial, yang menyentuh cara hidup, budaya dan masyarakat. Dengan fokus satu-satu macam ni, barulah kajian kita jadi lebih mendalam. Jom kita ambil contoh paling dekat dengan kita, iaitu sejarah Malaysia. Sejarawan biasanya akan pecahkan sejarah kita kepada beberapa ruang atau tempoh masa. Mula-mula kita ada era Kesultanan Melayu Melaka. Lepas tu masuk pula zaman kuasa-kuasa luar datang. Dan seterusnya, sampailah ke era perjuangan kemerdekaan. Setiap satu ni adalah ruang kajian yang ada cerita dia tersendiri. Nah, itu dia. Sekarang anda dah pun ada dua alatan paling asas tapi paling power yang digunakan oleh setiap sejarawan untuk menyusun dan memahami cebisan-cebisan masa lalu. Okey, senang cerita macam ni lah. Perkara paling penting untuk anda ingat, konsep masa bantu kita jawab soalan bila sesuatu tu berlaku. Manakala konsep ruang pula bantu kita jawab soalan apa yang berlaku dan di mana fokus kita. Bila kita gabungkan kedua-duanya, barulah kita nampak gambaran penuh cerita sejarah tu. Jadi, sekarang dengan kompas masa dan peta ruang ni di tangan, lautan sejarah tu dah tak nampak menakutkan sangat kan? Ia sedia untuk anda terokai. Persoalannya, apakah peristiwa atau era pertama yang anda rasa teringin sangat nak siasat? Cuba fikirkan.